memberi suara bagi bagi tak ada nak cakap sebab mesti suara bagi telah dibuang. Amalan merokok yang bermula sejak remaja dan mampu menghabiskan 4 kotak setiap hari membawa kesan buruk kepada seorang pesara kerajaan apabila didiagnos dengan kanser tiroid. Tidak mengalami sebarang rasa sakit, Ismail Mahmud 68 tahun berkata, kehilangan suara secara tiba-tiba menjadi petanda dia menghidap kanser sebelum dirujuk ke sebuah klinik selepas keadaan itu berlanjutan selama 3 bulan. Ismail berkata doktor mengesan simptom itu ada kaitan dengan kanser dan segera dirujuk ke Hospital Raja Perempuan Zainab II di Kota Baru sebelum mengesahkan dia menghidap kanser tiroid tahap 4. Ismail berkata lubang juga terpaksa ditebuk di lehernya untuk pernafasan dan susulan daripada pembedahan terbabit. Dia menjalani rawatan radioterapi sebanyak 30 kali dan kini masih lagi menghadiri temujanji di hospital setiap 3 bulan sekali. Ismail berkata dia berkomunikasi menggunakan mikrofon dinamik yang mampu mengeluarkan suara walau bukan suara asli miliknya. Bapa kepada 13 cahaya mata itu berkata, sebelum ini dia sudah biasa menguruskan 2 isteri yang juga menghidap kanser, iaitu kanser rahim serta pankreas sebelum keduanya meninggal dunia. Tidak menyangka dia sendiri menjadi pesakit kanser. Ismail bersyukur dimaklumkan oleh doktor dirinya bebas sel kanser, namun pada masa yang sama tetap berwaspada.